Cuma ni saya nak mencampur sikit lah. Apa? Saya sedikit kecewa. Sebab? Sebab saya tengok video yang dimuat naik oleh Era bila you buat surprise call tu. Prank ke? Dia macam cut semua awal-awal. Padahal daripada saat pertama dia dah tahu that is you. Ya. Baik Kak Bella tu call, hello, tu Kak Bella ke? Semua tu je tak nak tunjuk. Macam saya tak tahu atau buat-buat je tak tahu. Padahal daripada detik pertama terus saya soal, si Ana ni daripada mana? Perak dari mana? Tu dia macam blank kejap. Macam saya dengar je tengah Google Kapar ke Kampar. Sebab Kampar selalu Kapar dekat Perak. Dia cakap Kampar jalan mana? Dia terdiam. Oh, lain tidak jelas. Jangan nak scam saya. Suka dia kena ke orang. Saya kena kan? Yalah. Tak ada. Saya dapat menangkap apa scam yang kamu nak buat. Korang gelak hai saya Ana tu. Semua orang pecah perut sebenarnya. Bella tadi tu bukan tak ada line. Bella tengah gelak guling-guling.